Harga emas bulan lepas hampir cipta rekod baru setiap hari. Ramai terus tanya saya, bila harga naik macam ni, patut ke jual emas? Contoh mudah. Kalau anda beli 1 gram emas Januari 2025 pada harga RM409, hari ini nilainya sekitar RM675. Untung bersih lebih kurang RM266, iaitu hampir 65% dalam tempoh 12 bulan. Walaupun selepas ditolak spread. Memang nampak menarik untuk dijual, tetapi hakikatnya harga emas tak naik setiap masa. Dalam tempoh 20 tahun, ada fasa naik mendadak, ada juga fasa mendatar. Sebab itu kalau anda tak perlukan duit segera, tak perlu tergesa-gesa jual emas. Emas paling berkesan bila disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas dengan matlamat yang jelas. Bayangkan anda terpaksa jual ketika harga sedang turun, anda mungkin rugi dari segi nilai. Secara purata, harga emas tetap meningkat sekitar 10% setahun. Jadi bila masa terbaik nak jual emas? Bila anda dah capai matlamat kewangan anda. Bukan semata-mata sebab harga sedang naik. Kalau anda nak mula simpan emas dan alihkan sebahagian simpanan ke emas fizikal public gold, anda boleh isi borang sign up melalui saya. Saya bantu daftar dan bimbing ikut strategi, ikut keperluan anda.